telefon kita tak boleh buat sebab Shopee buat. Ya. Tapi kita biasa tengok telefon second hand daripada China hantar balik Malaysia. Cerita phone clone ni cerita tahun 2015 ke bawah. Kita boleh dengar cerita tu. Tapi law tak ada orang cerita tu. Sebab apa? OS tu sendiri. Ya. Betul tak Wai? Ya. Kalau nak clone, mana boleh buat iOS? Payah tak boleh Tak boleh. Mustahil lah. Mustahil. Lagi pula dia tak boleh clone sewenang-wenang. Ya. Sebab dia membawa kepada IMEI number, membawa kepada serial number pada LCD screen, bateri apa semua. Semua tu ada record dia punya original dia. Ya, ada record original. Kalau tidak dia akan pop up. Dia beritahu lah. Dia beritahu semua. Okey. Kebanyakannya longgokan second hand ni kebanyakan mai daripada Amerika, mai daripada US. Sebab di sana kalau kita jumpa lah, universiti kadang-kadang bagi iPad free. Model baru keluar, mereka bagi lagi. Kadang-kadang telco kontrak mereka habis, mereka trade in. Jadi nak makan banyak, bawa main sini. China ni, Hong Kong, China dia jadi satu tempat untuk hub untuk barang-barang. Dia panggil electronic waste. Lebih kurang lagu tu lah. Itu semua original. Cumanya bagi depa pakai iPhone yang outdated tu adalah satu dosa. Bagi negara-negara maju macam tu lah. Bagi negara macam kita boleh pakai tu pada dah. Boleh pakai. Hatta sekarang ni iPhone 7 pun ada lagi budak-budak yang pakai. Ada. Kawan saya banyak lagi. Ada lagi yang pakai. Walau tak boleh support WhatsApp apa semua. Ada je mereka pakai. Tapi pun law ni yang nak ni pun iPhone 8 lah kan. iPhone 10, iPhone XR, XS apa semua tu kan. Jadi market tu kita boleh tembus lagi. Kita boleh ni lagi. Ada jalan lagi. Ada jalan lagi di sini. Keduanya yang kita boleh buat kamera. Law ni jadi satu kegilaan. Budak muda compact kamera.